Okey, Mpox adalah monkeypox ataupun cacar monyet. Okey, dia berasal daripada virus dan boleh berjangkit daripada binatang, monyet lah. Asal usulnya ke monyet, ke binatang sama binatang, tapi lepas tu dia dah berjangkit antara binatang kepada manusia. Lepas manusia, manusia sama manusia pula. Sebab dia punya gejala dia ialah you akan dapat demam ataupun sebelum dapat ruam lagi you dah pening kepala, naik gelenjar, letih. Macam flu tu, lepas tu bila naik ruam, dia dah mula gelembung, dah jadi lepuh, dah ada cecair semua tu dan ada nanah lepas pada tu. Sebelum 20-30 hari tu, you mesti kena hati-hati betul-betul check sebab sebelum dia kering, itu amat berbahaya. Dia punya apa orang panggil jangkitan tu amat mudah kepada orang lain pula. Jadi kita kena ambil tindakan macam kita handle COVID dulu. Ingat tak? Jauh, jangan dekat dengan orang yang tak kenal, ataupun jangan pergi tempat-tempat atau negara yang memang you tahu dah ada kes ni. Walaupun dia belum pandemik, kita anggapkan macam pandemik. Jadi kita lebih selamat. Betul tak? Jaga kebersihan tangan. Itu semua paling penting. Ramai orang lupa. Dan ujung-ujung sekali kena tingkatkan imuniti. Supaya kita kalau terkena pun, terpalit pun, kita boleh go through it. Kita boleh lawan dengan semula jadi. Okey? Jangan lupa jaga kesihatan kendiri.